Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fasihah membawakan laporan secara langsung dari SMK Tunku Ismail sempena Majlis Penutupan Kejohanan Olahraga Peringkat Daerah Kuala Muda 2026. Hari ini memang penuh dengan semangat. Selepas beberapa hari, para atlet berjuang memberikan aksi terbaik. Tibalah saat yang dinanti-nantikan iaitu Majlis Penutupan dan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Tahniah kepada semua atlet yang telah menunjukkan semangat juang, disiplin dan semangat kesukanan yang tinggi. Menang atau kalah, anda semua adalah juara. Jadi, teruskan bersama kami untuk menyaksikan detik-detik menarik sepanjang majlis penutupan ini. Saya Nur Fasihah melaporkan dari SMK Tunku Ismail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan sukan, salam kebersamaan dan keharmonian memacu pendidikan negeri Kedah dan salam Kuala Muda No. 1. Yang berusaha Tuan Haji Nazari bin Mahmud, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda. Yang berusaha Encik Muhammad Zainal bin Mat Isa, Timbalan Sektor Pembangunan Bakat Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda. Yang berusaha Encik Ismail bin Harun, Timbalan Sektor Perancangan, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda. Yang berusaha Puan Syariza binti Saleh, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ismail. Yang berusaha Encik Fadli bin Datuk Haji Arfanuddin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tengku Ismail selaku Pengurus Kejohanan. Yang berusaha tuan-tuan timbalan dan pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda. Yang berusaha pengetua-pengetua dan guru besar-guru besar sekolah-sekolah daerah Kuala Muda. Yang dihormati Div-Div Jemputan, pegawai-pegawai kejohanan, pengurus-pengurus pasukan, para peserta dan para hadirin sekalian. Alhamdulillah, berkat keizinan dan limpah kurnianya, kita telah selesai menjalankan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Kuala Muda kali ke-58 bagi tahun 2026. Terlebih dahulu, pihak majlis merakamkan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Nazari bin Mahmud, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dalam majlis pada petang ini. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada petang ini, dijemput Saudara Afiq Ulaif bin Muhammad Hazrat untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahim, Tuhan yang mentadbir seluruh alam, kami melafazkan setinggi-tinggi puji dan syukur atas kurniaan-Mu yang membolehkan kami meneruskan urusan kehidupan pada hari ini dan pada hari-hari mendatang. Ya Allah, kami memohon redha-Mu agar majlis penutupan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Kuala Muda kali ke-58 bagi tahun ini dilimpahi hikmah dan keberkatan, dinaungi rahmat serta keselamatan dan dijauhkan daripada segala bentuk kemudaratan. Ya Allah, Ya Mudabbiral Amr, limpahkanlah naungan rahmat-Mu kepada kami, khususnya seluruh warga Kementerian Pendidikan. Bimbinglah kami dengan hidayah dan panduan Rabbani-Mu. Permudahkanlah segala urusan serta tindakan kami agar dapat mencurahkan khidmat dengan penuh integriti, menghayati budaya kerja berkualiti serta bersatu hati menjayakan majlis penutupan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Kuala Muda kali ke-58 bagi tahun ini dengan penuh tertib dan kesungguhan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang menerima taubat, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita mendapat keberkatan ilahi. Yang ditunggu sudah tiba, yang dinanti sudah bersedia. Bagi menutup tirai kejohanan, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Bersaha Tuan Haji Nazari bin Mahmud, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan majlis penutup kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Kuala Muda kali ke-58 tahun 2026. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Jabatan Pendidikan Negeri Kedah menerajui reformasi pendidikan membina generasi madani Kuala Muda number 1. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudari pengacara majlis, Yang Bersaha, Cikgu Zainal, Timbalan PPD Pembangunan Murid, Cikgu Ismail, Timbalan PPD Sektor Perancangan, Tuan Rumah, Tuan Pengetua SMK Tunku Ismail, seterusnya pengurus kejohanan Cikgu Fadli, tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar, tuan-tuan penolong PPD, pegawai daripada Pejabat Pendidikan Daerah, tuan-tuan urus setia pegawai, guru-guru, seterusnya atlet-atlet, tuan dan hadirat sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama dalam perasmian penutupan kejohanan olahraga Majlis Sukan Daerah Kuala Muda kali ke-58 bagi tahun 2026. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada jawatankuasa pengelola kerana menjemput PPD untuk hadir pada majlis penutupan ini, dan semoga dengan termeterainya penutupan majlis pada petang ini kita akan dapat menyediakan satu pasukan yang mantap demi untuk mendepani kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Kedah yang dijangka berlangsung pada 4 hingga 8 Ogos 2026 di Universiti Utara Malaysia. Selaku juara bertahan, saya ulangi, selaku juara bertahan, maka tidak dapat tidak menjadi kewajipan kita menjadi sesuatu yang mutlak untuk kita untuk johan lagi pada tahun ini. Jadi kita harap dalam masa sebulan ini atlet-atlet, para jurulatih dapat berganding bahu dalam merealisasikan Kuala Muda number 1 sekali lagi dalam kejohanan olahraga peringkat negeri. Dan saya percaya kalau dulu kita dapat 30 pingat emas, saya percaya tahun ini adalah tahun kita. Kita akan pastikan kita akan mengutip pingat emas lebih daripada 30 pada tahun ini. Dan saya percaya melihat prestasi atlet dalam acara akhir tadi, 4x400 meter L18, nampak gaya kalau kita masuk ke peringkat negeri pun kita akan tinggal daripada jauh macam tadi. InsyaAllah saya yakin, tapi keyakinan itu hendaklah disulami dengan persiapan yang rapi, dan saya minta supaya pasukan pengurusan atlet akan sentiasa memantau perkembangan atlet. Yang penting atlet kita bersedia dari segi fizikal dan mental, dan pastikan mereka tidak cedera
untuk bertanding di peringkat negeri nanti. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, saya sangat bangga dengan kerjasama semua pihak dalam menjayakan kejohanan kali ini. Dan saya melihat kesungguhan dalam semua departmen, dalam semua bahagian. Baik bahagian sambutan, bahagian pertolongan cemas, bahagian persediaan, bahagian pengurusan majlis penutupan dan sebagainya. Tahniah kerana dapat menjalankan tugas dengan baik. Semoga semangat muafakat yang menjadi tradisi kita semua di sini akan dapat kita jayakan dan kita kongsi sinergi pemuafakatan mencipta juara. Selari dengan kerja yang kita lakukan dengan niat ikhlas dan dilengkapi dengan semangat muafakat. Saya sentiasa yakin bahawasanya terutamanya guru-guru kita di Kuala Muda ini sentiasa tidak lokek untuk menyumbang tenaga dalam menyiapkan pasukan dan mereka juga sentiasa bekerja keras dan bersemangat untuk memastikan kita akan muncul juara sekali lagi. Hadirin sekalian, sukan merupakan satu tambah nilai untuk seseorang murid. Saya percaya murid yang aktif bersukan dan berpersatuan, mereka akan menjadi seorang yang berjaya apabila menamatkan zaman persekolahan. Sukan ini dia memaparkan beberapa elemen, terutamanya ialah semangat bersaing. Dalam hidup hari ini kita hendaklah ada dan mempunyai semangat persaingan yang kuat, kerana bukan kita sahaja yang ingin mencapai garis penamat, begitu juga dengan orang lain. Jadi pastikan kita sentiasa ada semangat berjuang untuk bersaing. Kita ada juga semangat muafakat seperti mana yang ditonjolkan dalam acara berganti-ganti. Kita juga ada persefahaman dan pembinaan karakter supaya karakter sang juara itu sentiasa ada dalam diri kita. Akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih dan syabas kepada pasukan yang berjaya. Dan saya percaya semua pasukan yang ada di depan ini berjaya. Tahniah kerana tuan-tuan, kerana anda semua telah memaparkan satu semangat juang dan semangat kesukanan yang tinggi. Syabas sekali lagi kepada jawatan kuasa pengelola atas kejohanan kali ini dan saya mengucapkan tahniah dan syabas. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan majlis penutupan kejohanan olahraga majlis sukan sekolah-sekolah daerah Kuala Muda kali yang ke-58 tahun 2026. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Bersahabat Tuan Haji Nazari bin Mahmud, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda atas penyempurnaan perasmian penutup itu tadi. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan upacara menurunkan bendera kejohanan oleh wakil pelajar dari Sekolah Penegah Kebahasaan Tunku Ismail. Seterusnya, majlis
Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Nazari bin Mahmud, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda, dengan diiringi oleh Yang Berusaha Encik Muhammad Zainal bin Mak Isa, Timbalan Sektor Pembangunan Bakat Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda, untuk upacara penyerahan bendera kejohanan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Majlis mempersilakan wakil pelajar iaitu Saudara Muhammad Hazim Mukri bin Muhammad Mokhtar untuk menyerahkan bendera kejohanan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Nazari bin Mahmud, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda. Dipersilakan. Majlis sekali lagi merakapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Nazari bin Mahmud, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda. Para hadirin yang dihormati sekalian, dengan upacara penyerahan bendera kejohanan itu tadi bermakna acara kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Kuala Muda kali ke-58 tahun 2026 hampir melabuhkan tirainya. Semoga bakat anak-anak yang menyerlah di pentas pertandingan sepanjang kejohanan ini berlangsung dapat diasah, digilap dan terus bersinar. Harapan kita semua sinaran itu akan menyerlah pula di Persada Sukan Tanah Air suatu hari nanti. Sebelum kami berundur, kami sekali lagi ingin menjemput hadirin sekalian untuk sama-sama memberikan sokongan padu kepada kontingen olahraga Kuala Muda yang bakal bertanding di kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Kedah pada 4 hingga 8 Ogos di Kompleks Sukan Universiti Utara Malaysia. Para hadirin yang dihormati sekalian, Puteri Idaman Puteri Rupawan untuk mendiami Istana Impian. Tersalah bicara, terkurang layanan, mohon mengerti, hulurkan kemaafan. Siri junjung adat meminang untuk menyunting Puteri Idaman. Selesai kejohanan berangkat pulang, ketemu lagi di tahun hadapan. Sekian, terima kasih. Majlis diserahkan kembali kepada pengacara kejohanan. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada pengacara majlis penutupan. Marilah sama-sama kita mengalihkan pandangan ke pentas juara bagi upacara pengalungan pingat kepada para pemenang bagi acara-acara yang dipertandingkan dalam kejohanan ini. Majlis akan diteruskan dengan penyampaian hadiah bagi acara-acara 520, 521, 522 dan 523. Bagi menyempurnakan upacara pengalungan pingat kepada para pemenang, pihak majlis dengan rasa bangga menjemput Yang Berusaha Encik Fazli bin Datuk Haji Arfanuddin, Pengarah Kejohanan Olahraga Daerah Kuala Muda kali ke-58 tahun 2026, merangkap Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tengku Ismail untuk mengalungkan pingat kepada para pemenang. Dipersilakan.
Bagi acara 520 110 meter lari berpagar lelaki bawah 18 tahun pingat gangsa dimenangi oleh Muhammad Takif bin Muhammad Fazli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pasir. Pingat perak dimenangi oleh Nur Muhammad Putra bin Nur Hamidi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sungai Lalang. Pingat emas bagi acara 110 meter lari berpagar lelaki bawah 18 tahun dimenangi oleh Muhammad Farish Iskandar bin Muhammad Farid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aman Jaya. Syahbasan tahniah diucapkan kepada para pemenang. Seterusnya bagi acara 521 110 meter lari berpagar lelaki bawah 15 tahun pingat gangsa dimenangi oleh Muhammad Azim Irfan bin Muhammad Hairi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pasir. Pingat perak dimenangi oleh Muhammad Aidil Afifi bin Anwar Zaini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Selambau. Pingat emas diungguli oleh Muhammad Amsyar bin Abdul Rahman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bakar Arang. Syahbasan tahniah diucapkan kepada para pemenang. Seterusnya bagi acara 522 100 meter lari berpagar perempuan bawah 18 tahun pingat gangsa menjadi milik Irma Elisha Akma bin Zahairul dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pasir. Pingat perak dimenangi oleh Abiatul Elisha binti Muhammad Jamil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim. Pingat emas bagi acara 100 meter lari berpagar perempuan bawah 15 tahun Renisha Prima Desa dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bijaya Setia. Syahbasan tahniah diucapkan kepada para pemenang. Diteruskan dengan acara 523 100 meter lari berpagar perempuan bawah 15 tahun pingat gangsa menjadi milik Nur Fatia Hawa binti Ghazali dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pinang Tunggal. Pingat perak Nurul Farzana Darwishah binti Syaharin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cik Tom. Pingat emas bagi acara 100 meter lari berpagar perempuan bawah 15 tahun Nur Iman Syafia binti Fakri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Selambau. Syahbasan tahniah diucapkan kepada para pemenang. Pihak majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Encik Fazli bin Datuk Haji Arfanuddin, Pengarah Kejohanan Olahraga Daerah Kuala Muda kali ke-58 tahun 2026 di atas kesudian menyempurnakan majlis. Majlis penyampaian hadiah dan mengalungkan pingat diteruskan lagi dengan penyampaian pingat-pingat bagi acara 524, 525, 526 dan 527. Bagi menyempurnakan majlis dengan segala hormatnya dipersilakan yang berusaha Puan Syariza binti Saleh, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Ismail. Disampaikan pingat-pingat bagi acara 80 meter lari berpagar lelaki bawah 12 tahun pingat gangsa Muhammad Airil Zafran bin Syamsuddin dari Zon Bukit Selambau.
Pemenang pingat perak Muhammad Akil Kushai bin Azwan mewakili zon Bukit Selambau. Pemenang pingat emas Muhammad Afiq Ukail bin Muhammad Johari mewakili zon kota Kuala Muda. Syabas dan tahniah diucapkan kepada para pemenang. Seterusnya disampaikan pula pingat-pingat bagi acara 80 meter lari berpagar perempuan bawah 12 tahun. Dipersilakan pemenang pingat gangsa Delisha Iman binti Khairul Emi dari zon Sungai Petani. Pingat perak Nur Ifah binti Muhammad Hafiz juga mewakili zon Sungai Petani. Dan emas 80 meter lari berpagar perempuan 12 tahun menjadi milik Nur Helisha Rizkin binti Muhammad Zulhilmi mewakili zon Bukit Selambau. Syabas dan tahniah para pemenang. Seterusnya disampaikan pula pingat-pingat bagi acara relay 4x200 meter perempuan bawah 12 tahun. Diminta semua kontingen yang menang acara ini untuk bersedia ke pentas juara. Disampaikan pingat gangsa 4x200 meter perempuan bawah 12 tahun zon Bukit Selambau. Bagi melancarkan majlis penyampaian pingat dan anugerah, diminta semua pemenang-pemenang untuk membuat persediaan awal. Seterusnya ditampilkan pemenang pingat perak bagi 4x200 meter perempuan bawah 12 tahun pasukan mewakili zon Sungai Petani. Seterusnya ditampilkan pemenang pingat emas 4x200 meter perempuan bawah 12 tahun pasukan dari zon Sungai Layar. Syabas dan tahniah diucapkan kepada para pemenang. Kita teruskan dengan pingat-pingat bagi acara 4x200 meter lelaki bawah 12 tahun. Ditampilkan pemenang pingat gangsa pasukan zon Sungai Layar.
pingat perak pasukan mewakili zon Sungai Petani. Kini ditampilkan pemenang pingat emas bagi 4x200 meter lelaki bawah 12 tahun pasukan zon Bukit Selambau. Sekali lagi syabas dan tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Puan Syariza binti Saleh, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Ismail. Terima kasih Puan. Sidang hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan upacara pengalungan pingat kepada para pemenang bagi acara 528, 529, 530 dan 531. Bagi menyempurnakan upacara pengalungan pingat kepada para pemenang, pihak majlis dengan penuh takzim mempersilakan yang berusaha Encik Ismail bin Harun, Timbalan PPD Sektor Perancangan bagi menyempurnakan acara. Dipersilakan. Bagi acara 528, 4x400 meter, perempuan bawah 15 tahun, pingat gangsa dimenangi oleh pasukan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cik Tom. Pingat perak dimenangi oleh rangkaian atlet dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bijaya Setia.
Pingat emas diungguli oleh pasukan Sekolah Menengah Kebangsaan Aman Jaya. Syabas tahniah diucapkan kepada para pemenang. Seterusnya disampaikan pula pingat-pingat bagi acara 529 4x400 meter perempuan bawah 18 tahun. Pingat gangsa menjadi milik rangkaian atlet dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Lebaiman. Pingat perak dimenangi oleh pasukan dari Sekolah Menengah Semen Persendirian. Pingat emas bagi acara 4x400 meter perempuan bawah 18 tahun diungguli oleh pasukan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bijaya Setia. Syabasan tahniah diucapkan kepada para pemenang. Seterusnya disampaikan pula pingat-pingat bagi acara 530 4x400 meter lelaki bawah 15 tahun. Pingat gangsa dimenangi oleh rangkaian atlet dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aman Jaya. Pingat perak dimenangi oleh rangkaian atlet dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ismail.
pingat emas dimenangi oleh rangkaian atlet dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar. Syabas tahniah diucapkan kepada para pemenang. Seterusnya disampaikan pula pingat-pingat bagi acara 5-3-1 4x400 meter lelaki bawah 18 tahun. Pingat gangsa menjadi milik pasukan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ismail. Pingat perak dimenangi oleh rangkaian atlet dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar. Pingat emas bagi acara 4x400 meter lelaki bawah 18 tahun diungguli oleh pasukan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aman Jaya. Syabas tahniah diucapkan kepada para pemenang. Pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berusaha Encik Ismail bin Harun, Timbalan PPD Sektor Perancangan di atas kesudian menyempurnakan acara. Tetamu kehormat, sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kini tibalah masanya pula untuk kita mengetahui keputusan bagi acara-acara perbarisan sekolah rendah, perbarisan sekolah menengah, peserta terbaik bagi setiap kelas.
Untuk itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Zainal bin Mat Isa, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid untuk menyampaikan pingat-pingat. Dimulakan dengan pertandingan perbarisan sempena kejohanan olahraga MSSD Kuala Muda 2026 peringkat sekolah rendah. Tempat ketiga, pasukan dari zon Sungai Petani. Dipersilakan pengurus atau wakil untuk menerima hadiah di pentas juara. Seterusnya naib Johan bagi perbarisan sekolah rendah. Pemenang Zon Bukit Selambau. Sidang hari ini, inilah Johan bagi pertandingan pembarisan sekolah rendah. Pemenangnya Zon Kota Kuala Muda. Seterusnya diumumkan keputusan perbarisan kategori sekolah menengah. Tempat ketiga dimenangi oleh pasukan Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim. Naib Johan Perbarisan Sekolah Menengah
dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Bakar Arang. Ini dah ditampilkan perbarisan bagi kategori Sekolah Menengah Johan dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ismail. Syabas dan tahniah diucapkan kepada para pemenang bagi pertandingan perbarisan. Kini kita ke anugerah peserta terbaik. Dimulakan dengan peserta terbaik perempuan bawah 12 tahun dengan pencapaian pingat emas bagi acara lontar peluru dengan lontaran yang telah memecahkan rekod baru kejohanan pada jarak 8.68 meter, mengatasi rekod 8.54 meter, rekod MSSD yang telah dicipta pada tahun 2020. Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Kuala Muda menobatkan peserta terbaik perempuan bawah 12 tahun kepada peserta dari Zon Bukit Selambau, Esmi Rafifatul Rifda binti Muslim. Syabas Esmi Rafifatul. Kini kita ke peserta terbaik lelaki bawah 12 tahun. Selain pencapaian 100 meter pingat emas, peserta ini juga telah berjaya memecahkan rekod yang telah dipegang selama 29 tahun bagi acara lompat jauh, iaitu rekod MSSD yang dicipta pada tahun 1997 pada jarak lompatan 5.03 meter. Atlet ini telah berjaya mencatat jarak lompatan baru 5.18 meter yang telah mencipta rekod baru MSSD tahun 2026. Syabas dan tahniah Muhammad Adam bin Abdullah dari Zon Sungai Petani.
Syabas Muhammad Adam dan Esmi Rafifatul. Kini kita ke anugerah peserta terbaik perempuan bawah 15 tahun. Pencapaian pingat gangsa lempar cakra, pencapaian pingat emas merejam lembing dan pencapaian emas lontar peluru dengan catatan rekod baru lontaran 10.24 meter. Dengan ini dinobatkan peserta terbaik perempuan bawah 15 tahun Chi Chia Ying dari SM JK Sinmin. Majlis diteruskan dengan penyampaian pingat kepada peserta terbaik lelaki bawah 15 tahun. Atlet ini telah berjaya mendapat pingat perak bagi acara lontar peluru, pingat emas bagi acara lompat jauh dan pingat emas bagi acara lompat tinggi. Inilah dinobatkan Rakib Adam Isaac bin Abdul Ghaffar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pasir Kecil, peserta terbaik lelaki bawah 15 tahun. Syabas tahniah diucapkan kepada Chi Chia Ying dan Rakib Adam Isaac. Seterusnya, disampaikan pula anugerah bagi peserta terbaik perempuan bawah 18 tahun. Atlet ini berjaya mendapat perak bagi acara 400 meter, emas bagi acara 800 meter dan emas bagi acara 1500 meter. Ditampilkan Tarshini, anak perempuan Maren dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aman Jaya, peserta terbaik perempuan bawah 18 tahun. Seterusnya disampaikan pula anugerah bagi peserta terbaik lelaki bawah 18 tahun. Atlet ini berjaya mendapat emas bagi acara 400 meter, emas bagi acara 200 meter dan atlet ini berjaya mencipta rekod baru kejohanan dengan catatan masa 22.23 saat mengatasi rekod lama 22.97 saat pada tahun 2013. Dan juga atlet ini berjaya mendapat emas bagi acara 100 meter, juga mencipta rekod baru kejohanan dengan masa 10.87 saat mengatasi rekod lama kejohanan pada tahun 2016 dengan catatan masa 11.03 saat. Hadirin sekalian, inilah ditampilkan peserta terbaik lelaki bawah 18 tahun, Haziq Ikhwan bin Adnan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aman Jaya. Syabas tahniah diucapkan kepada Tarshini, anak perempuan Maren dan juga Haziq Ikhwan bin Adnan di atas pencapaian mereka. Dengan itu, pihak majlis merakamkan ribuan terima kasih
kepada Encik Muhammad Zainal bin Mat Isa, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid di atas kesudian menyempurnakan acara. Terima kasih Tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kini tibalah masanya untuk kita mengetahui keputusan bagi anugerah olahragawati, olahragawan keseluruhan zon dan keseluruhan sekolah menengah. Untuk itu, majlis dengan penuh takzim dan hormat mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Nazari bin Mahmud, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Muda, diiringi div-div kehormat untuk menyampaikan anugerah-anugerah tersebut. Dipersilakan Tuan. Kita mulakan dengan anugerah olahragawati dengan pencapaian pingat gangsa lempar cakra, pencapaian pingat emas merejam lembing dan kejayaan memperbaharui rekod kejohanan bagi acara lontar peluru dengan jarak lontaran 10.24 meter, memadamkan rekod yang dicipta pada tahun 2019 9.85 meter. Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Kuala Muda dengan ini menobatkan olahragawati kejohanan olahraga tahun 2026 kepada Chi Chia Ying dari SMJK Sinmin. Berikut disampaikan anugerah olahragawan dengan pencapaian emas bagi acara 400 meter, emas bagi acara 200 meter, juga memperbaharui rekod baru kejohanan dengan pencapaian 22.23 saat, mengatasi rekod lama kejohanan pada tahun 2013 iaitu 22.97 saat. Juga mendapat emas bagi acara 100 meter, juga mencipta rekod baru kejohanan dengan catatan masa 10.87 saat, mengatasi rekod lama 11.03 yang telah dibuat pada tahun 2016. Hadirin sekalian, inilah ditampilkan olahragawan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Kuala Muda kali ke-58, Haziq Ikhwan bin Adnan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aman Jaya. Syabas tahniah diucapkan kepada para pemenang. Seterusnya disampaikan pula anugerah keseluruhan zon pingat gangsa atau tempat ketiga dengan pencapaian 3 emas, 4 perak dan 9 gangsa yang membawa jumlah pingat 16 dimenangi oleh zon Sungai Layar.
Seterusnya, pemenang tempat kedua keseluruhan zon dengan 8 pingat emas, 7 pingat perak dan 7 gangsa. Pasukan Zon Sungai Petani. Seterusnya, di tempat pertama dengan kutipan pingat 28, 11 emas, 8 perak dan 9 gangsa. Inilah dinobatkan Johan keseluruhan zon dimenangi oleh zon Bukit Selambau. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua zon yang memenangi anugerah keseluruhan terbaik. Kini kita ke anugerah keseluruhan terbaik peringkat sekolah menengah. Di tempat ketiga dengan 6 emas dan 6 perak dan 2 gangsa. Dinobatkan tempat ketiga keseluruhan peringkat menengah SMJK Sinmin. Seterusnya di tempat kedua dengan pungutan pingat 18, 9 emas, 5 perak dan 4 gangsa. Dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bijaya Setia. Kini tiba masanya untuk kita mengetahui siapakah juara keseluruhan bagi peringkat sekolah menengah dengan pungutan 25 pingat emas, 6 pingat perak dan 9 pingat gangsa. Johan keseluruhan peringkat menengah SMK Aman Jaya.
syabas dan tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Pihak majlis sekali lagi merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Haji Nazari bin Mahmud, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Muda atas kesudian menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Terima kasih Tuan. Demikian tadi berakhirnya majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang bagi atlet-atlet bagi kejohanan olahraga MSSD Kuala Muda kali ke-58 tahun 2026. Pihak majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada semua jawatan kuasa yang terlibat menjayakan kejohanan kali ini. Bagi pihak pengurus kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Kuala Muda, sekali lagi merakamkan setinggi penghargaan kepada yang berusaha Tuan Haji Nazari bin Mahmud, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Muda, Tuan Timbalan-Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Pengetua dan Guru Besar, para pengurus, pegawai-pegawai kejohanan, para atlet, seluruh ahli jawatan kuasa, sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Terima kasih semua. Kejohanan Olahraga Daerah Kuala Muda kali ke-58 tahun 2026 melabuhkan tirainya. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada tahun hadapan. Majulah sukan untuk KMY nombor 1. Sekian laporan saya dari SMK Tunku Ismail sempena Majlis Penutupan Kejohanan Olahraga Peringkat Daerah Kuala Muda 2026. Tanya kepada semua atlet, guru, jurulatih dan pihak penganjur yang telah menjayakan kejohanan ini. Saya Alisha Kesara mengucapkan terima kasih kerana bersama kami. Sehingga berjumpa lagi di Kejohanan Olahraga Peringkat Daerah Kuala Muda tahun hadapan. Teruskan menyokong sukan, teruskan melakar kejayaan. Terima kasih.